Saya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala terlibat dengan sukan kuda. Baru ni pertandingan 100 km dekat Terengganu. And pinggang ni macam hilang dah lepas 100 km. Pukul 5 petang bermula, 5 pagi baru habis dekat pukul 5 pagi. Berhenti sembayang. Sekejap. Tuan-tuan sekalian, untuk naik kuda sejauh 100 km, kita kena planning kesihatan dan fit kita. Yang kedua, kuda kena training. Kuda tak boleh main ambil, lanyak tak boleh. Semput dia juga macam orang, tuan-tuan sekalian. Yang ketiga, ketika hari kejadian, kena planning. Makan pukul 12 tengah hari, makan sikit. Sebab nak pukul 5 nak start kan. Pukul 3 kena makan sikit. Minum tak boleh banyak. Penat macam mana pun naik kuda, minum tak boleh banyak. Kalau tidak, berkocak perut ni. Dah muntah. Kita kalau makan kan akan burn jadi energi lebih kurang 5 jam. Kalau pukul 3 saya makan, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pukul 8, pukul 9 dah flat. Dah memang tak ada tenaga. Nak makan tak boleh makan kari, kena makan sikit-sikit. Kena makan tak berkuah. Nak plan.